Buat kerja. Tak nak buat kerja, buat konten. Betul ke Pos Malaysia sampai kawasan pedalaman? Mestilah betul. Pos Malaysia memang hantar ke seluruh Malaysia tau. Termasuklah kawasan luar bandar dengan pedalaman. Betul. Kenapa penghantaran di pedalaman ambil masa? Sebab lokasi dan akses ke kawasan pedalaman agak mencabar. Jadi penghantaran mungkin ambil masa sedikit. Tapi jangan risau, Pos Malaysia tetap akan pastikan parcel sampai dengan selamat. Penghantaran mesti sampai selamatnya. Betul. Kalau hari Sabtu dan Ahad ada penghantaran ke? Untuk hari Sabtu, Pos Malaysia memang beroperasi seperti biasa. Untuk hari Ahad pula bergantung kepada kawasan tertentu. Tapi jangan risau, parcel mesti sampai tepat pada waktunya. Jadi, kalau anda memang aktif hantar parcel setiap bulan, inilah peluang yang rugi kalau dilepaskan. Jadi, jangan lupa sertai kempen Pos Malaysia X on Pay sekarang.